Pernah tak kita fikir kenapa setiap tahun umat Islam sembelih korban? Adakah sekadar tradisi raya haji atau ada mesej besar yang Allah nak ajar kita? Korang nak tahu? Korban ni ialah tanda cinta kita, taat kita dan syukur kita kepada Allah. Kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS melalui mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail AS. Berat, sangat berat. Tapi disitulah hebatnya iman. Bila datang perintah Allah, mereka letakkan ketaatan lebih tinggi daripada perasaan sendiri. Sebab itu, bila kita buat korban, sebenarnya kita sedang mendidik hati kita. Kita belajar buang sifat kerikut. Kita belajar untuk berkongsi rezeki. Kita belajar bahawa harta yang kita ada ini bukan milik kita sepenuhnya, tapi amanah daripada Allah. Daging korban bukan hanya untuk kita makan, tapi untuk keluarga, jiran, sahabat dan mereka yang memerlukan. Di sinilah indahnya Islam. Ibadah kita bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi menghidupkan juga kasih sayang sesama manusia. Jadi, jomlah kita menabung daripada sekarang. Kalau tak sempat tahun ini, kita ambil peluang untuk buat korban tahun depan pula. Bukan sebab orang lain buat, tapi sebab kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Kerana korban yang sebenar bukan hanya pada haiwan yang sembelih, tapi pada hati yang sanggup taat, memberi dan berkorban kerana Allah.